Tips kumpul duit kahwin RM50,000 dalam masa 3 tahun. Untuk adik-adik yang nak kahwin pada tahun 2028, save dulu video ni supaya tak hilang. Kalian ada 3 tahun lagi untuk sediakan dana perkahwinan. Ajak pasangan anda sama-sama mula buat simpanan emas dari sekarang. Saya sarankan kalian target simpan 100 gram ni dalam masa 3 tahun, iaitu selama 36 bulan. Cara dia mudah sangat. Yang pertama, buka akaun emas masing-masing. Perempuan simpan 1.5 gram sebulan dan lelaki pun simpan 1.5 gram sebulan. Konsisten selama 36 bulan. Cukup 3 tahun nanti kalian akan ada 108 gram emas sebagai simpanan. 100 gram hari ini nilainya lebih kurang RM50,000, tetapi emas akan meningkat nilainya antara 8 hingga 10% setiap tahun. Selepas 3 tahun, sebenarnya simpanan kita dah ada lebih RM50,000. Gunakan sebahagian simpanan emas tu untuk mas kahwin ataupun hantaran. Selebihnya adik-adik boleh guna untuk kos perkahwinan. Simpan emas dengan ilmu, insya-Allah pasti akan tercapai matlamat. Bagi adik-adik yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh hubungi saya dengan klik link di bio atau tunjuk pin video di profil untuk langkah mudah mulakan simpanan emas pertama. Insya-Allah saya akan bimbing anda sebaiknya.